Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni saya akan ajar korang tip ikat mata kail yang paling simple tapi kuat. Okey, yang biasanya orang pakai, dia akan ikat macam ni kan. Dia akan biarkan macam ni, ke lubang macam ni, dan dia akan ikat. Dia akan pusing dan last sekali dia akan masukkan ke sini. Tapi ni tip saya akan bagi korang, tip simple Korang just masukkan kat sini. Sekejap. Korang just masukkan dekat lubang dia. Macam ni. Tapi korang buat 2 kali. Masukkan ke dalam lubang dia. Dia macam korang ikat cili. Untuk buat perambut tu kan. Dia ibarat je macam tu. Korang bajet-bajet je macam ni. Dan korang ulang. Pusing sebanyak-banyaknya. Lagi banyak, lagi bagus. Ni tip paling simple kan. Tip paling simple untuk korang ikat, nak cepat. Kalau nak belik macam biasa tu memang kuat juga. Cuma bila dah cukup ni, korang masukkan kat sini dan korang tarik. Macam ni je. Simple kan. Kuat pun kuat. Jadi korang boleh jimat masa kat situ. Kau nampak tak? Kemas kan. Selamat mencuba kan. Ilmu kita kongsi. Ni tip untuk cepat lah ya. Untuk cepat. Terima kasih yang sukakan video ni. Jangan lupa komen, like dan share ya. Untuk tip-tip yang seterusnya bab-bab mancing. Assalamualaikum.